Kau tahu tak, ramai orang tak sedar duit mereka lesap perlahan-lahan setiap bulan. Bukan sebab boros sangat, tapi sebab tak tahu ke mana duit pergi. Kita rasa macam, alah makan luar sekali dua tak apalah. Atau Shopee RM10 je pun. Tapi semua tu kalau dicampur, boleh jadi RM200 sebulan. Jadi pakcik nak kongsi. Peraturan ketiga, guna bajet khas untuk belanja seronok. Sediakan satu sampul atau e-wallet khas untuk belanja enjoy. Makan sedap, shopping, wayang. Hadkan jumlahnya, contohnya RM100 sebulan. Bila dah habis, stop. Tak boleh tambah. Cara ni bantu kau enjoy hidup, tapi tetap terkawal. Tak rasa bersalah, tapi tak melebihi kemampuan. Peraturan keempat, jangan campur semua duit dalam satu akaun. Pakcik panggil ni akaun rojak. Gaji masuk, belanja, simpan semua dalam satu tempat. Akhirnya tak tahu duit ke mana. Cuba pecahkan gaji macam ni. Satu akaun terima gaji. Satu akaun untuk belanja harian. Satu akaun simpanan tetap. Satu akaun untuk pelaburan atau dana peluang. Bonus tip, letak nama pada setiap akaun. Contoh, tabung rumah, dana peluang, belanja harian. Nama tu bantu kita lebih rasa tanggungjawab. Pakcik mula buat macam ni masa umur 40 lebih. Tak lambat. Sebab lepas tu datang satu peluang kecil yang pakcik ubah jadi sumber rezeki baru.